Mudah untuk kita lihat seorang Melayu itu hebat. Kerana apa? Kerana apa? Seseorang Melayu yang menjual dan juga berniaga nasi lemak sanggup bangun sehingga seawal pagi jam 4 kerana ingin menjual nasi lemak, dan kemudian pada jam 7 pula melangkah untuk menghantar anak ke sekolah, pulang berniaga dan balik ke rumah untuk menyara dan juga membela seorang ibu yang sedang terlantar. Seorang Melayu yang berniaga mampu melaksanakan satu kerja dalam satu tempoh yang sama tanpa terabai satu orang pun di dalam tanggungjawabnya. Adakah itu bangsa yang malas? Ataupun sebenarnya mereka itu adalah orang yang telah dimanipulasikan atas kerajinan melalui kemalasan yang sepatutnya mereka terima.